Assalamualaikum. Sekali lagi Padang 10 Dujana Cup U16. Game ketiga Tamisari menentang High City. Oh sana. Masa ni Taming setelah 2 perlawanan kita mengumpul 4 mata, 1 menang 1 seri, dan ini adalah game ketiga. Seri Tamisari menentang High City. Harap kita dapat lagi 3 mata. Perlawanan seterusnya untuk kategori U13, Yuning menentang Gimau 04. U14, Rambau Junior menentang Yuning. Jadi Mama tak boleh tunduk betul. Kaki Mama sakit sangat banget. U15, PSG menentang Remsa. Dan U16, High City menentang Taming Sari. Perlawanan ke-8, U16, High City menentang Taming Sari. U15, PSG menentang Remsa. U14, Rembau Junior menentang Yuning FC. U13, Yuning FC menentang Gimau 04 TPFA. Diminta semua pasukan dapat masuk ke padang. Anu ni, nak sandwich boleh? Sandwich boleh? Siapa nak sandwich boleh? Sandwich ni. Yang hantar dekat coach dari ni. Ni semua. Tong tu. Aku nak sandwich. Okey, game bermula. Ya, lebih. Ya, lebih. Ya, dalam lagi. Terang. Sekali. Allah. Tidak habis. Lagi. Habis. Sekali belakang sekali. Oh tadi. Peluang. Pasangan. Makan lu. Kaki ya. Hai. Tolak. Try. Kaki tinggi sangat. Bapak boleh. Jap dongkar. Siapa nak dongkar aku? Bila kepala aku atau kau press. Tak, dah main. Dongkol. Mainnya. Dua gol dulu menang kan? Dah, punya. Kejap je lawan ni. Abang Iman. Boleh sayang makan. Atas ni semua boleh makan nak?
Ni je dia. Aku tak tahu dia. Ambil. Mak, Go, 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 go. Oi. Plastik kosong Kasih ais Letak kat sini. Jangan balik, jangan pakai. Masuk betul-betul. Target. Target tangan. Wih, kau boleh coba beli. Faris Iskandar. Jangan ada satu cek ni memang berlaku. Bagi mama satu. Sorry, farm fresh. Dah, mama rapat dah. Sebaik. Dek, tepi sikit, Dek. Boleh tepi sikit tak? Yes. Sebaik. Berapa lama lu? Zai. Berapa lama lu? Berapa? Aku ni. Ada. Kita kau dah. Ambil.
David! Nah, ni. Go Faris. Sekali Faris. Gol baik. Oh Faris baik. Ada geleng dia tu. Asal siapa tu? Cina. Cina. Geleng-geleng. Boleh tak boleh Cina? Leh. Tangan aku penuh, Satu, Dah berapa game dah awak adik? Dah berapa game dah? Dah 3 game. Okey. Oh, nak Peli ni. Geleng-geleng. Oh, awak you berapa? 15. Rasa bilu. Pertukaran 4 orang masuk kat dalam tu. Koyu masuk, Faiz Syakib masuk, Kamarul Rafiq masuk, Aidil Zakwan masuk. Keluar. Azam keluar. Azam keluar ganti Koyum. Afiq Kashri keluar ganti Faiz Syakib. Faris keluar ganti Kamarul Rafiq. Seorang lagi siapa? Aidil Zakwan masuk ganti siapa? Tak perasan. Go. Faris Iskandar. Menon.
Laju Cina, laju Cina. Baris, kamar Rafiq ada. Qayyum, Faik Syakib. Kali shooting. Banyak Faik. Follow up. Oh, Aidil Zakwan. Zuhaili masuk ganti. Nanti siapa yang cedera tu? Macam Dia Qayyum. Perlawanan seterusnya selepas ini bagi kategori U13, pasukan Rambau Junior bertemu F. Coba beri kaki. Perlawanan selepas ini untuk kategori U13, Rambau Junior menentang FRC. Kategori U14, AKBS 83 Studio bertemu High City. Untuk kategori U15, PDKFC bakal bertemu Interpila. Manakala kategori U16, AKBS 83 Studio bertemu Rambau Fighters. La ilaha illallah. Betul ke tidak? U16, Tiba-tiba ada muka. AKBS 83 Studio Ada leading bertemu 1-0. Rambau Fighters. U15, PDKFC menentang Interpila. Allah. Kategori U14, AKBS 83 Studio bertemu High City. Dan untuk kategori U13, Rambau Junior bertemu Ha, 13. Rambau Junior bertemu FRC untuk kategori U13. Diminta semua pasukan dapat bersedia. Kedudukan terkini Taminsari mendahului 1-0. Go Cina, go Cina, go Cina. Sekali Cina. Oh, sayang. Tadi pun sekali. Dia juga. CP je. Alah, dia bagi salam pula bola tu dekat yang gol. Siapa? Akif Ryan tadi yang injured. Akif Ryan keluar, Zuhaili tadi masuk. Jangan. Hei. La ilaha illallah. Bengang betul coach tu. Baru semangat nak dapat 1 mata. 3 mata. Dapat dah 1. Lagi tak lama je lagi. Tadi pun makan juga. Kedudukan terkini 1-1. Ada masa lagi. Pasal lepas-lepas.
High City ni yang ranking pertama sekarang ni. Kesalahan. Rosaili. Baik. Ya, ni ada main game. Kita kasih. Dia tak ada gaul. Okey tamat seri satu sama okey. Mama Lin and Live dah penat sakit kaki berdiri ni.